Orang utara. Adakah lagi yang tak tahu Pok Lepak Changlun ni? Dari set lauk-lauk kampung dia, set western dia, grill lamb dia, chicken chop dia, pasta dia. Dah lah portion dia bagi kau-kau selambak. Murah pula tu. Setiap kali masuk Ramadan, bila berbuka, mesti nak cari makanan yang berat-berat kan? Tak payah pening-pening. Tak tahu nak makan kat mana, boleh mai terus Pok Lepak ni. Orang tengok punyalah kita orang terkejut. Segala macam lauk-lauk macam ni, harga dia baru RM100. Memang menyelerakan. Ada sekap 3 rasa, sekap lemak manis, sekap sambal petai, sotong sambal. Tak cukup dengan tu, ada juga tom yam, telur dadah, ulam-ulam, cabai, segala bagai. Peminat western memang korang tak menyesal cuba dulang family ni. Meronta-ronta anak tekak dibuatnya. Dia bagi, betul-betul bagi. Kadang-kadang makan grill lamb macam chewing gum kan. Yang ni daging dia lembut je bila kau cari makan. Burger dia pula sampai menjilat jari kita orang layan. Kalau korang nak lagi puas hati, ambil je terus grill lamb set dia ni. Makanlah seorang, makanlah sampai kenyang. Yang ringan-ringan tak ada ke? Ada. Ni carbonara chicken chop dia. Rasa creamy, chicken chop dia pun wow, besar. Kajun pasta dia pun tak nak kalah. Kuah dia pekat, terasa rempah, pedas-pedas, tak muak langsung. Overall, kalau korang cari pot berbuka kat area Changlun, jangan kata tak tahu pula lepas ni nah.